Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdullah Muhammad bin Tajuddin. Saya merupakan CEO ataupun founder kepada Burberry Hostel Empire M Sdn Bhd. Sebelum saya menceburkan diri dalam bidang ternakan, saya merupakan seorang pegawai pusat pungutan zakat di wilayah Persekutuan Labuan selama 5 tahun. Pada 2018 saya berhenti kerja disebabkan saya rasa saya boleh buat lebih daripada apa yang saya kerja lah. Ketika saya berhenti kerja tersebut, saya buat macam-macam bisnes dan ianya tak jadi sebab saya tak ada ilmu bisnes, saya tak ada pengalaman bisnes dan saya tak ada guru lah dalam membuat bisnes. That's why saya jatuh. Sehinggalah saya hampir bankrupt sebenarnya. Dan hutang banyak pada masa tu, saya buat keputusan untuk balik ke Semenanjung untuk berada di kampung saya lah, iaitu di kampung Parit Haji Zain, Air Hitam, Muar Johor. Anak isteri semua duduk Labuan lagi. Saya balik sini sebab nak mulakan bisnes tapi tak tahu. Saya lihat belakang rumah adik mak saya ada kandang biri-biri. Yang mana kandang tu adik saya usahakan. Dan saya tanya dengan adik saya, "Engkau nak mulakan lagi tak benda ni? Kau nak teruskan lagi tak?" Dia kata dia pun dah tak nak sebenarnya. Sebab dia plan nak jadi cikgu. Saya buat research, saya keluarkan package menternak dan saya kata dengan adik saya, "Ada tak kawan-kawan kau yang ada duit lebih? Ataupun kerja cikgu ke, kerja doktor ke, kerja engineer ataupun kerja apa-apalah yang ada duit banyak." Daripada seorang dan daripada nombor tagging biri-biri pada masa tu 001, hari ini nombor biri-biri dah hampir kepada 1000 lebih.